Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, baiklah. Hari ini kamu semua rasa cikgu nak ajar apa ni? Ajar main. Main. Tak apa, sebelum kita main ni kita tengok video dulu boleh? Boleh. Okey. Mas, hari ni tak ada audio tak jelas, tapi kamu tengok dulu apa info yang cikgu sampaikan. Okay, beres. Buat tengok ada tengok hari di video tu. Masa video macam pada zaman dahulu. Okey, murid-murid, sekarang ni kamu boleh nampak dia ada buat apa kat sini? Ada kek. Ada kek. Alif, apa yang kamu nampak sini? Happy birthday. Apa yang birthday? Sampah. Okey. Pak An. Tu dia Apa lagi? sambut hari lahir. Sambal lain. Ada kek. Ada kek. Biasa kek kita apa? Makan. Makan. Okey. Haris, gambar ketiga. Gigi. Tu gigi. Ni. Oh, gambar ketiga. Gambar ketiga. Oh, lantai basah. Lantai basah dia buat? Oh. Okey. Kamu perasan kan? Semua perkataan kamu sebut tu perkataan apa? Ha? Perkataan apa kamu sebut? Kata kerja. Kata kerja. Tepat sekali. Okey, kita akan teruskan. Mengemop, menyapu dan mengambil. Mengekek. Mengekek. Jadi apa yang kamu semua sebut tu merupakan salah satu kata imbuhan awalan daripada kata kerja. Macam mana boleh jadi kata imbuhan ni cikgu? Sebab tu ada merah ni. Merah. Jadi kata imbuhan awalan tu menunjukkan mop ni sebagai kata kerja dan menge ni sebagai imbuhan awalan sebelum kata kerja tu. Sama ada juga menyapu dan juga mengambil. Mengemok. Mengemop. Imbuhan awalan. Menge. Kenapa dia dapat mengambil? Mengambil dia jadi lain sebab dia tak menyambung huruf vokal. Mengeang. Okey, seterusnya kita akan pergi ke imbuhan akhirat. Oh, gigi. Gigi. Memang tengok apa ni? Aiman tengah Jalan. mengendong. Mengendong sini. Memimpin. Betul, Pak. Pegang tangan boleh cikgu? Pegang tangan pun boleh. Pegang. Jangan peluk ke? Kenapa dia berhenti tengah jalan? Jalan ada kereta tu bahaya. Gigi. Gigi. Zaim. Ini Zaim cikgu. Ini Aidil. Jadi chef masak hangus. Ni merupakan kata-kata yang tadi dia buat tadi. Tadi dia tolong orang tua tu lentas jalan. Jadi bantuan. Bantu tu kata kerja. Dan di akhirnya ada kata imbuhan akhiran. Akhiran an. Ada an. Macam Pak An. Macam tadi dah agak berat. Macam Zaim. Hitam. Senam kan? Dia senam. Ada akhiran an. Senam kan? Sama juga masakan ada kan di akhiran dia. Betul cikgu. Jadi apa yang cikgu sampaikan sebenarnya hari ini kita akan membuat pembelajaran tentang imbuhan, terutamanya awalan dan akhiran. Jadi kita akan pergi ke yang seterusnya. Di mana cikgu? Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti kita. Tadi Cikgu Mahdi dah terangkan berkaitan apa yang kita nak belajar hari ni. Apa kita nak belajar hari ni? Imbuhan. Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ni imbuhan terbagi kepada empat. Yang pertama adalah imbuhan Awalan. Yang kedua Akhiran. Yang ketiga Akhiran. Yang keempat Sifat. Ya, tapi untuk hari ini kita akan belajar dua sahaja, iaitu kita awal iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Kenapa tak belajar semua cikgu? Ini aktiviti kita hanya berpandukan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Minggu depan kita akan belajar semua. Okey. Awak Nuri kena amal juga. Baik juga. Jadi imbuhan ni merupakan satu unsur bahasa yang ditambah pada kata dasar untuk membentuk perkataan baharu serta menghasilkan makna yang lebih jelas dalam ayat. Jadi untuk pengenalan ni Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi inilah seperti yang cikgu cakap tadi, imbuhan ni adalah unsur bahasa yang ditambah pada kata dasar untuk membentuk perkataan baru. Sebagai contoh,
dulu kan kita macam kamu semua lah nak main sekolah, baju semestinya berpola kan. Ya. Kalau baju kat rumah tak berpola. Berpola. Pola ni ibarat imbuhan kita untuk melengkapkan kita dalam macam dalam ayat lah. Imbuhan ni kan dia melengkapkan sesuatu ayat tu perkataan ayat. Dia dah cancel, dia tambah cancel lagi ya. Macam main sekolah. Kalau pakai baju tak berpola boleh tak? Tak boleh. Macam tu dalam ayat. Terdapat ayat yang memerlukan imbuhan untuk melengkapkan ayat tersebut. Jadi penggunaan imbuhan ni membantu menjadi ayat yang lebih jelas dan dramatis. Macam kamu semua datang sekolah pakai baju semua berpola kan. Ya. Nampak kemas lah. Kemas. Dan imbuhan juga membantu perluasan makna sesuatu perkataan. Sebagai contoh, makan. Makan. Apa yang kamu faham tentang makan? Memakan. Ya, makan ni ada tahu panggil kata kerja kan. Tapi apabila ditambah imbuhan akhiran seperti an di belakang makanan, dia membawa maksud yang lain kan. Macam hari raya lah. Kita nak habaq dekat ibu ayah, ada kuih raya, ada mi sedap, ada mi kari, macam-macam kan. Kita nak habaq satu-satu cukup bayar. Jadi kita nak habaq semua tu, nak cakap semua tu makanan. Nama cikgu belakang tu ada an. Farhan. Imbuhan akhiran juga kan. Ya, jadi kata nama. Oh, itu nama. Ya, kata nama khas. Ya. Jadi untuk imbuhan awalan ni adalah imbuhan yang ditambah pada bahagian kata dasar di hadapan. Di hadapan. Iaitu Awalan. imbuhan ini biasanya membentuk kata kerja dan digunakan untuk menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh-contoh imbuhan terlebih dahulu. Saya nak Alif baca. Alif nampak? Nampak cikgu? Contohnya Menjemur. lagi. Mengikat. Okey. Haris. Saya cikgu. Bermain. Haris kan suka Cakap. Okey, Mahdi. Di. Pilih. Mahdi. Di susun. Ya. Okey, sama-sama. Itulah kegunaan imbuhan yang ada dalam imbuhan awalan ni. Yang kedua adalah imbuhan akhiran. Dengar pun akhir. Semestinya imbuhan ini ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar. Imbuhan ini biasanya membentuk kata nama. Biasanya, tapi tak semua. Dan digunakan untuk menunjukkan hasil atau benda daripada sesuatu perbuatan. Contohnya seperti hari cakap tadi, Farhan. jadi ukiran. Kata dasar kat sini apa? Ukir. Pandai. Jahit. Jahitan. Kan. Hidupkan. Jalan, kata dasar jalan, tambahkan Jalankan. Ai. Warnai. Ya. Payungnya. Pegang baju masing-masing. Baju saya. Bajunya. Okey, itu adalah imbuhan akhirat. Jadi ini adalah ciri-ciri imbuhan dan kita boleh banding beza. Sekarang kamu nampak kan mana awalan yang mana akhiran? Imbuhan awalan biru. Ya, imbuhan akhiran mana? Merah. Ya. Awalan baik, akhiran jahat. Tak ada baik, tak ada jahat. Cuma kedudukan saja yang membezakan. Seperti yang cikgu cakap tadi, perbezaan mudah saja kita nak tahu. Pertama, imbuhan awalan ni, imbuhannya terletak di depan cikgu. pandai. Yang kedua, menunjukkan tindakan atau perbuatan dan selalunya membentuk kata kerja lah. Dan imbuhan akhiran pula terletak di Belakang. pandai dan menunjukkan hasil atau benda, selalunya membentuk kata nama dan sebagainya lah. Jadi ini juga antara perbandingan-perbandingan lain yang kamu boleh lihat. Dan kita dah sampai sebelum kita bermain. Ini adalah Bermain. Biasa kita ada permainan. Kita perlu tahu dulu kepentingan sebelum kita bermain. Baik cikgu. Antara kepentingan imbuhan yang pertama ialah dapat membantu membentuk perkataan baharu seperti lari. Tambah imbuhan Larian. Dia perkataan baharu dan menjadikan ayat lebih lengkap dan tepat serta membantu murid
untuk memahami struktur bahasa dan sekaligus dapat memperkayakan perbendaharaan kata. Cikgu, memperkaya perbendaharaan kata tu apa cikgu? Dia memperkaya ni macam kita apa panggil kita meluaskan perkataan tu. Oh, maksudnya lagi banyak perkataan yang saya dapat. Betul. Faham cikgu, faham. Dia tak semestinya lari tu kita tak boleh ubah jadi perkataan lain sebagai contoh. Lari, larian. Lari, berlari. Itulah bagi memperkayakan perbendaharaan kata. Sekarang semua dah faham? Faham. Nak main tak? Nak main. Main kat tangan kanan. Jadi okey, kita akan main. Cikgu nak kamu semua satu kumpulan boleh? Boleh. Gabung bahu. Gabung. Kerja sama. Kerja sama. Ingat, kita punya bersatu kita teguh. Betul lagi bakal lain. Jangan berkahwin lain. Saya budak lagi. Budak lagi tak apa. Okey, bantu cikgu untuk letakkan peta minda ni. Untuk kita isi imbuhan awalan terlebih dahulu. Ingat, awalan imbuhan dia Dapat. Yang mana satu? Tawanan betul ke tak? Tawanan. Tenangkan? Salah. Melawan? Ya. Masukkan dekat sini. Oh. Menggoreng? Salah. Betul. 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 Pergi. Tak mau masuk. Okey, yang ni kita isi balik dah kat imbuhan tawanan, tenangkan, ambilkan, pergi, capai. Yang paling kamu suka apa? Main. Hantar jawapan. Hantar coba. Betul tak? Betul. 10%. Jadi kita akan guna kata imbuhan ni untuk membina ayat juga. Tapi cikgu tak bagilah semua, cikgu bagi. Cikgu nak tengok prestasi kamu semua. Kalau kamu boleh jawab banyak betul, tak banyaklah kamu latihan. Ya. Okey, kita teruskan dengan permainan seterusnya. Ini adalah slide pop up. Saya nak minta Mahdi baca. Cikgu. Saya cuba tu. Dia baca, kita jawab bersama-sama. Pokok-pokok bunga di halaman rumah belum tersiram cikgu kanan. Tersiram. Yang lain setuju ke tak? Saya serasa jawapan Mahdi betul ikut. Saya salah juga. Yang kamu Alif, kamu rasa apa? Bersiram. Saya kata bersiap juga. Kita try jawapan Alif tu. Boleh. Betul. Bukan satu kumpulan. Betul. Meja yang berat itu tidak terangkat boleh. Fariq. Fariq. Pandai sempurna. Ya. Dan ada dua lagi soalan. Ada dua lagi. Kalau kamu salah satu, saya tambah 5 soalan. Tadi saya nak main bola. Pagar dawai. Membina, dibina. Di sekeliling kebun. Mana dah? Satu salah, 5 soalan. Dibina. Betul. Dan soalan terakhir. Semua rumah sedang tidur. Semua rumah tidur. Curi itu memecah masuk rumah. Penghuni berhuni. Betul. Ni soalan terakhir. Saya rasa macam tadi saya pernah talian ayat tu. Saya call Ustaz kawan saya. Jangan. Apalah kami menggunakan kaedah Cepat, satu jawapan ya. Cikgu nak kamu sebut sama-sama. Kami bincang. Bincang. Jawapan tak sama, cikgu tambah 5 soalan. Yang mana? Menghuni dan berhuni. Okey, pakai tu. Okey, sama-sama. Alik. Cikgu kira 3, 2, 1, kamu sebut jawapan. Sama-sama. 3, 2, 1. Jawapan apa? Menghuni, berhuni. Cepat. 3,
1. Berbunyi. Betul. Okey, kita dah Ramai lagi tu. Nanti kita sambung pada aktiviti kedua. Mana lagi pemain Saya kita kelas boleh aktiviti tak syok. Kesal. Lepas ni kita langkah 2 lagi banyak. Oh, langkah dua. Baik, ya, aktiviti kita lagi banyak dan menyeronokkan. Baik. Okey, kita teruskan dengan aktiviti ataupun langkah kedua. SAS. Baik, tadi cikgu tengok kamu semua dah faham apa itu kata imbuhan, iaitu untuk imbuhan awalan dan juga akhiran. Ya. Cikgu nampak kamu sangat aktif ya? Ya. Belajar pada hari ini. Ya. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, cikgu nak Haris berikan satu contoh imbuhan awalan. Imbuhan awalan. Lari. Lari apa tu? Berlari. Berlari. Betul. Bahkan cikgu nak tanya awak pula. Berikan satu contoh untuk imbuhan akhiran. Kata yang mempunyai imbuhan akhiran. Apa dia? Larian. Sama lah. Artinya sebab kamu semua dah dapat membezakan antara imbuhan akhiran, imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Ya. Baik, seterusnya cikgu akan berikan kamu kertas ini. Cikgu nak kamu okey, cikgu akan berikan kepada kamu semua kertas ini. Tengok juga. Baik. Cikgu. Cikgu nak apa? Cikgu. Mau. Baik. Cikgu. Baik, sebelum kamu memulakan untuk tugasan yang cikgu akan berikan ini, cikgu nak kamu Mahdi untuk kamu baca dulu tajuk dia. Kamu sebagai Farisha. Okey, baca. Ayah. Okey, Farhan sebagai ayah dan Haris juga sebagai Faris. Ya. Cikgu nak kamu baca terlebih dahulu. Baca dengan bacaan Quran bagi semua satu kelas dengar. Mahdi okey, Mahdi boleh mulakan. Duduk pun boleh, berdiri pun boleh, tak ada masalah. Baca tajuk je. Kumpulan daripada atas, lepas tu masuk ke dialog. Kompas lima berada. Berhasil Mahdi? Oh, plastik. Diri Wadi. Okey. Kompas lima beradik, Farisha dan keluarganya ke majlis kedua kahwin. Semasa menikmati jamuan, mereka dihiburkan dengan persembahan kumpulan kompas. Okey, saya bacakan saja. Wah, macam je pada perempuan tu. Alright. Betul, Farisha. Lagu yang dimainkan pun sedap didengar. Ayo, Haris. Kalau adik ingin tahu, itulah kumpulan kompang lima beradik. Kumpulan itu terkenal dengan persembahan kompang berformasi. Persembahan mereka memerlukan persefahaman semua ahli kerana melibatkan gerakan badan, nyanyian dan paduan kompang secara serentak dan teratur. Keunikan persembahan mereka sering mencuri tumpuan tetamu majlis kenduri. Farisha, teruskan. Ada boleh duduk? Duduk aja. Lihat, ramai tetamu memberikan tepukan. Kemudian setiap kali mereka membuat gerakan badan yang unik, mesti banyak tambahan persembahan yang itu. Teruskan Mahdi, teruskan. Mereka memberikan hiburan kepada tetamu dalam majlis perkahwinan. Baik, last ayah. Oi. Cuba Farisha dan Faris lihat dalam seseorang ini. Mereka sebenarnya mampu belajar. Namun begitu, mereka mampu menguruskan masa dengan baiknya. Mereka cuba memenuhi semua undangan. Kerana tidak mampu. Farhan. Cikgu dah banyak sekali kat cikgu. Oh, main-main. Menghampakan harapan norma. Mereka juga mengenakan bala Farhan. Ayat you. Hasil bayaran sembahan digunakan untuk membiayai pendidikan. Mereka gigih berusaha untuk berjaya sebagai pemain kompak. Sikap mereka ini wajar kamu contohi dan amalkan. Oh, Baik, berjaya cikgu. Tepukan dulu semua. Tahniah. Macam ayah saya. Oh, saya pagi-pagi macam ni seorang tadi. Oh, Betul ke? Ya. Pilih ayah kena pakai. Kita ada kamu. Baik, jadi kita tadi kamu semua boleh baca. Baik, seterusnya kamu semua, saya harap kamu faham teks yang kamu baca tadi. Okey, seterusnya cikgu nak kamu semua berkumpulan serentak sekali bertiga-tiga untuk awak pilih, awak kategorikan dalam teks tersebut yang manakah yang perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan juga perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran. Okey, baik. Boleh berbincang kamu semua dalam satu kumpulan. Baik, cikgu berikan masa untuk kamu untuk menyelesaikan tugasan.
Okey, dah siap ke belum? Ya. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu nak minta kamu semua untuk bentangkan jawapan kamu di hadapan kelas untuk semua rakan-rakan kamu dengar. Okey, terlebih dahulu cikgu nak jumpa Farhan untuk datang ke hadapan, bacakan jawapan kamu. Datang ke hadapan Farhan. Okey, cikgu nak dengar. Apa jawapan yang kamu dapat? Saya jumpa banyak Banyak. Okey, boleh bagi berapa yang kamu nak bagi? Antaranya yang saya jumpa cikgu, Ya. yang pertama adalah berformasi. Berformasi. Baik, berformasi tu imbuhan awalan atau akhiran? Imbuhan awalan Apakah imbuhan tersebut? cikgu. Okey, betul. Tok. Pandai dah Farhan. Nampak tak? Pandai. Lagi satu teratur cikgu. Teratur. Imbuhan awalan ke akhiran? Imbuhan awalan cikgu. Awalan juga. Apa imbuhan tersebut? Teratur. Baik, betul. Tok. Cikgu, saya nak bagi lagi satu. Okey, satu ambil dulu. Akhiran, imbuhan Boleh, boleh. akhiran. Satu lagi ujian. Ujian. Imbuhan Imbuhan dia? akhiran. Baik, terima kasih Farhan. Masuk. Okey, cikgu dapat kat sini Farhan dah faham untuk membezakan mana imbuhan awalan dan juga contoh akhiran. Haris pula. Depan dia. Boleh depan. 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 Cepat Haris. Baik. Baik Haris. Baik, masuk dia. Okey. Saya nak try yang bawah sekali cikgu. Boleh tak Ayah. salah? Kita tengok kat sini. Kak Ayah Harfan. Harapan cikgu. Harapan. 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 Harapan cikgu. Akhiran ke awalan? Imbuhan. Faham ke tidak? Faham cikgu. Awalan ke akhiran? Akhirat cikgu. Betul. Akhirat cikgu. Baik, seterusnya Haris. Seterusnya. Buat tidak. Buat cikgu. Ah. Start cikgu. Mana? Amalkan cikgu. Amalkan cikgu. Amalkan. Akhiran ke awalan? Amalkan. Amal. Akhirat cikgu. Akhirat. Kan. Jawabkan imbuhan kan. Betul. Baik, terima kasih Haris. Sama-sama. Baik, kita terakhir lagi. Okey. Depan. Body tak buat cikgu. Elok sikit. Tadi kawan saya dapat awalan dengan akhiran cikgu. Saya macam ni. Boleh teruskan mandi. Saya buat dulu. Siap kamu dapat dua-dua. Boleh bagi cikgu bagi. Jadi saya ambil kata pemain cikgu. Pemain. Pemain. Awalan ke akhiran? Farhan. Kata dasar dia main cikgu. Kata dasar dia main betul. Apa tu depan? Ya. Awalan cikgu. Ya betul. Awalan. Macam mana dia tahu? Lepas tu kedua saya Ada. akhiran cikgu, akhiran. Akhiran. Saya ambil bayaran cikgu. Bayaran. Ha. Kata dasar dia? Kata dasar dia Imbuhan apa tadi? Imbuhan? Imbuhan? Imbuhan mahiran. bayar tu. Bayar. Oh, bayar. Kata dasar dia bayar tu. Kata dasar dia bayar. Imbuhan dia? Imbuhan dia Betul. Nanti Betul. bayaran kat belakang akhiran cikgu. Ya betul. Okey. Mahiran. Bagi. Boleh satu Satu gelas. lagi untuk sebabkan saya suka nyanyi sedap nyanyian. 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 Nyanyian akhiran ke awalan? Awalannya. Yang tu macam imbuhan tu. Kan. Tak ada cikgu main di sini. Nyanyian. Oh, belakang sambung tadi cikgu. Ya betul. Imbuhan akhiran cikgu. Ya betul. Baik, bukan. nyanyi. Oh, tak nampak. Kamu tak buat yang Bukan. Tadi Farhan kata. Farhan kata tak payah buat. Tak. Buat yang bawah. Pandai. Baik, berikan satu bukan sini. Baik, okey kat sini cikgu nampak kamu dah faham membezakan antara imbuhan awalan dan akhiran dan kamu dapat menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu. Jadi setakat itu saja. Baik. Sekarang ni kita teruskan kepada aktiviti kita yang terakhir tu. Sebab masuk dah cukup. Cikgu minta lah tadi kat guru Ustaz nak ajak kamu 4 masuk. Nak main lagi. 4 lagi. Kenapa kamu nak beri tak syok kau dah cikgu. Dah cikgu syok. Besar nak Farhan dah cikgu. Syok kan. Jadi cikgu dah tanya balik. Kalau kata kamu betul-betul fokus. Tadi yang pertama masa mula-mula masuk tadi cikgu buat apa? Tunjuk video. Cikgu tunjuk video lewat. Pasal imbuhan gigi. Pandai kamu yang sebut gigi ni tadi lah. Imbuhan gigi tapi gigi tak ada imbuhan. Cikgu cakap pasal imbuhan. Okay, lepas tu cikgu buat aktiviti apa pula tadi?
Cikgu ada tunjuk slide tu. Cikgu tunjuk slide. Cikgu buat ke cikgu beli? Cikgu buat ni. Cikgu buat kan? Nampak cikgu Ada kat mana? Ada game tu. Ada cikgu buat ChatGPT. Ya, ada cikgu buat ChatGPT. Ada game, cikgu buat ada game. Game guna aplikasi apa? Aplikasi apa game tu? Yang Kata-kata didik. Ya, kata-kata didik. Sebelum ni ada cikgu yang biasa buat guna game pakai wall. No. Tapi game ni pun lagi best. Game tu bosan je pun. Tadi sebelum cikgu mai sini, cikgu suruh buat apa dulu. Cikgu bagi tanya apa tadi. Cuba cerita. Cikgu Saya rasa tadi cikgu suruh cari perkataan. Cari perkataan kan. Kamu dah tak kau perkataan tadi kamu lagi. Sebab kamu dah tengah tadi kamu boleh bising tadi sebenarnya. Lepas 10 je kau. Belum. Betul. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan dengan permainan terakhir lah. Ini kita cara sebagai permainan. Sebab kita belajar ni awal-awal kita dalam perahu otak kita sama-sama. Ujung-ujung ni kita main sama-sama. Boleh tak? Boleh. Kita tengok gambar ni sikit. Tengok gambar ni kan. Gambar ni tak ada apa-apa sebab cikgu tak tengok gambar ni. Kita guna otak. Otak yang ada kat dalam ni. Otak yang cikgu bagi tadi okey. Ni macam dalam putek kan? Cikgu ambil dalam putek. Cikgu tengok sama macam buku tek. Sama cikgu print. Bila cikgu print, cikgu olah buku tu sendiri. Cikgu buat buku ni. Cikgu tak buat buku ni. Cikgu beli dekat pasar ni. Cikgu olah buku ni. Okey, faham. Okey. Seterusnya. Semua okey ya? Boleh. Okey, sat cikgu nak tengok balik soalan ni. Okey. Tadi kamu semua dah ada garis ayaan. Ya. Ada garis. Okay, kamu tengok belakang otak kamu. Ada apa? Wow, kosong. Kosong kan? Sebab apa kosong? Sebab cikgu nak kamu tulis dekat belakang tu. Jangan lukis. Lukis kelas pagi tadi kelas ni. Ni kelas bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kena cakap cara bahasa Melayu. Wah, Melayu. Bagus. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu semua murid-murid yang cikgu sayang. Katakan kamu yang kosong tu kamu bina lah dalam 3 ayat berdasarkan imbuhan awalan ataupun imbuhan akhirat. Jadi cikgu nak kamu semua datang ke depan. Imbuhan tu kamu yang kamu garis tadi tu. Tadi kamu luar ada imbuhan yang kamu garis tadi tu. Berdasarkan imbuhan yang kamu garis tadi tu, ambil, lepas tu ambil dalam 3 hingga 5. Siapa buat lagi banyak lagi awal cikgu bagi balik. Tapi cikgu nak tengok tulisan tu sebab cikgu akan jadikan penulisan kamu tu sebagai evidence cikgu. Sebab baru besar nak tengok ni. Cikgu. Ya. 35 tu cikgu nak campur ke cikgu nak asal-asal 35. Apa maksud kamu 35 maksud? 35 awalan tu 35 ayat tadi. Oh tak macam ni. Kamu buat senang je ni. Kamu buat 5 ayat imbuhan. Imbuhan awalan ataupun akhiran kamu campur-campur. Tapi buat 5 ayat berdasarkan imbuhan, sama ada awalan ataupun akhiran. Boleh? Tu kata imbuhan, boleh tu. Kata imbuhan tu boleh kamu gariskan imbuhan tu supaya cikgu dapat tengok. Betul tak ayat yang kamu buat berdasarkan imbuhan tu? Boleh? Boleh. Okey. Terdamaklah hatimu sayang, menciptakan luka pada aku yang setia. Dahulu kau bisa kalimat, walau apa terjadi kasih tak berubah. Mungkin ketika itu aku berharta, cahaya cintamu bersinar, rekaan cuma mengertilah ku kini, kasih sayang sekarang semuanya. Okey, baik, semua dah siap ah? Dah siap. Okey, bagus anak-anak murid cikgu ni buat kerja on time, ikut masa. Dah siap murid-murid? Dah siap. Okey, bagus anak-anak murid cikgu buat kerja dengan menggunakan ketepatan masa yang tinggi. Berdedikasi, tidak berkolaborasi. Sangat bagus. Jadi kamu dah bincang. Sebab kamu dah bincang, tunjukkan keturunan ayat kamu di hadapan ini. Silakan Saya baca di hadapan. Saya baca. Datang dan tunjukkan betapa tulisnya ayat yang kamu bina berdasarkan imbuhan yang kamu sendiri gariskan dari Madi. Silakan. Saya tunjuk salah satu saya buat dulu. Boleh Madi. Disebabkan saya ke
Jadi harapan sekolah tu. Harapan sekolah, baik. Saya ambil kata harapan. Kata-kata harapan, baik. Jadi harap tu tadi mulai kata dasar dia harap tu. Harap, baik. Tambah jadi tumbuhan akhirat harapan. Harapan, baik. Apa ayahnya? Harapan. Jadi saya letak nama saya Mahdi. Mahdi menjadi harapan sekolah tu. Mahdi menjadi harapan sekolah. Di mana imbuhan tu? Imbuhan tu harapan je tu. Imbuhan itu harapan. Harapan imbuhan awalan, imbuhan akhirat. Akhirat. Harapan sekolah untuk memperoleh pinjaman tu. Baik, bagus ayat kamu Mahdi. Sangat boleh diharap. Sila duduk kembali. Okey, seterusnya cikgu nak pilih siapa? Siapa nak pilih tu? Okey, Farah boleh main depan. Farah boleh main depan. Farah boleh main dengan siapa Farah? Main dengan siapa ni? Ayo, main dengan ayo tak naik awak gelek. Motor. Okey. Main apa siapa tu? Saya pekek tu. Jangan reject tadi. Teruskan. Jadi cikgu, ayat yang saya bina ni ada 2 imbuhan akhirat cikgu dalam satu ayat. Satu ayat buat imbuhan. Power ya. Cikgu tak ajar lagi macam tu. Kamu dah boleh buat. Boleh tu. Itu kan tak cikgu. Sampai cerdiknya kamu Ayat Farah. yang saya bina, ibu dan ayah memberikan tepukan Tepukan dan pujian dan yang guna 2 perkataan yang ada imbuhan akhirat. ibu ayah memberikan Tepukan dan pujian. Imbuhan perkataan pertama tepukan. Ya. Itu kata dasar tepuk. Ya. Dan imbuhan A jadi tepukan. Dan pujian. Kata dasar puji tu. Puji. Ada imbuhan akhirat tu. Kamu belajar dekat kelas tuition kan? Kau belajar kan cikgu? Belajar. Alhamdulillah. Jadi murid-murid nampak tak? Bukan Farhan je pandai, semua pandai. Tapi kita dapat tengok Farhan ni, dia berjaya mengaplikasikan 2 imbuhan dalam satu ayat. Jadi kita beri satu tepukan yang gemuruh kepada Farhan. Duduk jadi yang paling kita tunggu-tunggu pada hari ini. Ya. Dan kita kekal sambung. Ya Arif. Oh, sangat semangat. Arif, apa yang kamu dapat hari ini? Saya dapat bayar. Kamu dapat apa yang? Okay, baik, ceritakan dekat cikgu ayat apa yang berjaya kamu bina untuk menggembirakan hati cikgu dan kawan-kawan yang lain. Baik, saya pilih imbuhan akhirat. Imbuhan akhirat. Baik. Ayat dia berbunyi seperti ini. Berbunyi seperti itu. Paluan kompa yang dimainkan oleh mereka itu sungguh kuat bunyinya. Baik. Di mana imbuhan tu Alif? Paluan. Paluan. Itu Ya. imbuhan. Imbuhan akhirat. Imbuhan akhirat. Ya. Paluan. Kata dasar dia. Palu. Kata dasar dia palu. Kata imbuhan dia Ai. Kalau kamu jadi Paluan. betul ke kawan-kawan? Kalau betul cakap Alhamdulillah. Semua berjaya menjawab, semua berjaya membina, semua berjaya menepati apa yang cikgu nak pada hari ini. Jadi murid-murid, terima kasih kerana memberikan kerjasama yang baik kepada cikgu. Disebabkan itu, cikgu akan belajar kamu berbuka. Imbuhan awalan. Kata dasar buka. Imbuhan jadi berbuka. Di mana? Akhirat. Tasik. Rumah sendiri Pak Ali bagus. Jadi balik bagi tahu dekat Pak hari ni Pak masak apa? Berbukalah di rumah masing-masing ya. Terima kasih semua. Sama-sama Kita cikgu. akan teruskan dengan sesi penutup terakhir oleh cikgu. Baiklah, semua murid-murid. Ya. Jadi kamu semua dah buat latihan lah, kamu dah catat lah, kamu Ya. dah buat kerja kumpulan apa semua. Ya. Sekarang kita dah sampai ke akhir penutup. Aduh. Sabar, belum nak rehat sikit lagi. Gigi. Cukup main, cukup. Sekarang ni cikgu nak tengok kamu punya pandangan terakhir kamu. Kamu yang kamu dah dapat selama cikgu dah ajar hari ni. Okey, cikgu. Jadi saya nak mulakan dengan Farhan. Arfan. Boleh tak ke depan dan tolong kongsikan dengan rakan-rakan. Arfan ke depan. Arfan. Boleh cikgu. Kongsikan dengan rakan-rakan apa yang Farhan faham, apa perbezaan imbuhan awalan dengan imbuhan akhirat. Sini, cikgu. Mana je? Jangan kamu sini. Silap. Handsome lah Arfan. Okey, cikgu. Untuk hari ini saya dapat banyak cikgu. Banyak cikgu. Banyak saya dapat. Banyak yang kamu dapat. Okey. Yang pertama saya dapat kenal imbuhan awalan dengan akhiran. Kemudian
kami dapat, saya lah dengan rakan-rakan dapat buat bina ayat sama-sama. Dengan kami, Bina dengan pasti. kami. Dan yang paling penting, saya dapat membaca dengan intonasi yang betul lah. Ya, tapi cikgu sebenarnya nak minta kamu bezakan imbuhan awalan dengan akhiran tu. Oh, cikgu. Salah jawab. Okey cikgu. Ha. Untuk perbezaan imbuhan awalan dengan akhiran ni mudah je cikgu. Apa dia? Imbuhan awalan ni dia berada di hadapan sebelum kata dasar. Dan imbuhan akhiran ni berada pada akhir kata dasar. Okey, tepat sekali. Berikan tepukan untuk Fahad. Nampak. Sila. Okey, seterusnya cikgu nak minta Alif. Sila ke depan. Alif. Okey. Tadi cikgu tengok kamu semua dah bagus tentukan bezanya imbuhan awal akhiran tu. Jadi cikgu nak kamu tolong contohkan satu ayat lah. Kata imbuhan. Cikgu nak imbuhan awalan ke akhiran? Mana-mana yang kamu suka. Okey, Bagi contoh kat kanan. Contohnya saya ambil imbuhan lari. Lari. Okey, saya letak kata dasar, saya letak imbuhan awalan dia berlari. Okey, jadi Ahmad dan rakan-rakannya sedang berlari di padang. Berlari. Ya, Okey, betul. tepat sekali. Berikan tepukan sekali. Sila duduk. Okey. Baiklah, sekarang cikgu nak orang yang terakhir untuk ceritakan pengalaman apa yang dia belajar, apa yang dia tak belajar, apa yang dia dapat, apa yang dia kurang sekarang ni. Jadi cikgu persilakan. Silakan tepukan kepada Arif. Ketua kelas. Okey. Okey, Arif, apa kamu dapat ini? Berikan refleksi. Ceritakan perkara. Haris. Saya pertama, saya rasa gembira dengan kelas yang cikgu buat. Sebab saya dapat belajar bahasa imbuhan cikgu. Imbuhan. Saya belajar dengan harfan, macam mana harfan ajak dekat saya. Macam mana nak kena imbuhan. Sebab saya tak faham tadi. Saya tanya dia ajar. Warna merah. Ya. Lepas tu saya tanya Ali pula. Macam mana nak cari ayat yang ada dalam teks yang cikgu bagi tadi. Saya tak jumpa. Saya pakai teks, saya cari, saya tak jumpa. Tengah-tengah ada perkataan membina, memberi, imbuhan depan belakang tu kan. Jadi saya dah mula faham imbuhan. Lepas tengok video tadi faham tak? Lepas tengok video tadi faham. Tapi tak faham sangat. Tak faham kan? Lepas cikgu terang fasa pertama, cikgu terang fasa kedua, Buat aktiviti buat aktiviti tu faham. Lepas tu saya faham. Okey, terima kasih. Terima kasih berikan tepukan untuk Arif. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja kelas kita pada ini. Kita akan tengokkan kepada minggu hadapan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.